warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat masa yang sangat singkat, sedangkan ada beberapa perkara yang ingin Ustaz beri pencerahan khas tentang Syawal, maka kita buat qiyam 2 rakaat saja tadi. Bila ada masa kita sambung 2 rakaat lagi. Tapi pencerahan ini berkaitan dengan Syawal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, niscaya Allah akan hidupkan hatinya pada ketika semua hati menjadi mati. Ustaz ulang. Barang siapa yang menghidupkan malam Aid, sama ada Idul Fitri atau Idul Adha, dihidupkan, niscaya Allah akan hidupkan hati-hati mereka di saat hati-hati ketika itu mati, iaitu hari kiamat. Dinilai oleh ulama hadis bahawa hadis itu dhaif. Jangan kita guna pakai. Tapi tidak bermakna kita tidak boleh qiyam malam hari raya. Tidak bermakna kita tidak boleh qiyam, kita tidak boleh beribadat di malam-malam hari raya. Tapi yang ganjaran macam itu tu jangan ada hendaknya dalam fikiran kita. Sebab itu hadis yang tidak sahih. Buatlah qiyam setiap malam, baca Quran, zikir, salat malam Aid. Boleh tak? Boleh. Cuma yang ganjaran macam itu tu hadisnya tidak sahih. Kita perlu ingat, ganjaran termasuk perkara ghaib. Ganjaran pahala termasuk tak perkara ghaib? Masuk tak? Dan perkara ghaib kita hanya boleh dapati sama ada dari ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih, bukan yang lemah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkara kedua, jangan lupa untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah bila dibayar pada hari terakhir Ramadan paling bagus. Dan masa zakat fitrah adalah berakhir sebelum imam naik ke atas mimbar untuk khutbah hari raya esok pagi. Sebab Nabi bersabda, siapa yang membayar zakat fitrah sebelum imam naik ke atas mimbar, dia adalah zakat fitrah yang diterima. Tetapi apabila zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai imam khutbah, dia hanya berperanan sebagai sedekah biasa saja, bukan zakat fitrah. Maknanya kewajibannya tidak terpenuhi. Sebenarnya kebolehan membayar zakat fitrah bermula dari awal Ramadan lagi. Pertengahan Ramadan, malam tadi, hari ini sampai maghrib. Biasanya maghrib penghujung Ramadan paling ramai orang sedang, andai kata tak sampai pun, maka hendaklah dibayar pada paginya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, poin ketiga pula, Idul Fitri dengan Idul Adha berbeza. Bukan saja berbeza, disunatkan sebelum pergi salat Idul Fitri hendaklah makan sedikit. Jangan banyak-banyak. Sebab kita tak biasa breakfast jam 7, 7:30. Nanti sakit perut, bermasalah pula nanti. Pokoknya setelah subuh ada makan sedikit sebelum berangkat. Tetapi berbeza dengan Idul Adha. Idul Adha kita disuruh berpuasa paginya. Jangan makan apa-apa kecuali setelah selesai salat Aid.
Perbezaan yang kedua, Idul Fitri digalakkan supaya dilewatkan sedikit masanya, sedangkan Idul Adha disuruh dipercepat. Apa dia punya falsafah? Idul Adha disuruh dipercepat, umpamanya jam 8, supaya membolehkan orang-orang untuk menyembelih binatang korban tidak dalam keadaan sedang panas terik. Sedangkan Idul Fitri pula agak delay sedikit, 8.30 ke 9, untuk memberi peluang dan kesempatan bagi orang yang belum sempat bayar zakat fitrah. Ada masa. Sebab apabila dibayar zakat fitrah setelah salat Aid, dia tidak berperanan sebagai zakat, tapi hanya sedekah biasa. Perbezaan yang ketiga, takbir hari raya Idul Fitri bermula dari malamnya sampai imam naik ke atas mimbar keesokan harinya. Habis Idul Fitri tak ada takbir lagi. Itu namanya takbir muqayyad. Tolong ulang, muqayyad. Takbir yang terhad, yang terbatas. Sedangkan takbir untuk hari raya Idul Adha namanya takbir mutlak. Tolong ulangi, mutlak. Muqayyad, mutlak. Mutlak maknanya bebas. Sejak malam hari raya sampai akhir hari-hari tasyrik setelah asar, selama 3-4 hari. Hadirin dan hadirat, begitu masuk 1 Syawal, poin yang keempat, apa dia? Ucapan yang paling baik adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala amalan kami dan amalan awak. Kita pula jawab jami'ah boleh, sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum diulang sekali lagi juga boleh. Hadirin dan hadirat, adapun ucapan-ucapan hari raya yang biasa kita sebut selamat hari raya, tidak ada salahnya. Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun hendaknya awak dalam keadaan baik-baik. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang kembali kepada fitrah, dan selanjutnya kita termasuk orang-orang yang menang. Tidak ada salahnya. Dan setahun dua akhir-akhir ini pula ada istilah baru lagi singkat, kosong-kosong. Allahu Akbar. Maknanya 0-0. Aku tak ada dosa, awak tak ada dosa. Wah, ini satu istilah yang baru sangat digemari oleh anak-anak muda. Hadirin dan hadirat, kedudukan istilah-istilah ini sama dengan kedudukan selamat pagi, selamat petang, berbanding dengan assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang lebih hebat? Thank you, syukran, terima kasih. Mana yang lebih baik dari jazakallahu khairan? Segala yang datang dari Nabi mesti yang terbaik. Betul tak? Oleh sebab itu tolonglah mula tahun ini kita biasakan dengan apa tadi? Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum untuk ucapan hari raya, dan bila jumpa atau akan berpisah dengan rakan-rakan, hendaklah dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita bimbang sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi berkali-kali. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat 124, 125, 126 dari surat Taha. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah. Hadirin dan hadirat, peringatan Allah itu apa yang ada datang dari Al-Quran saja ke, atau yang datang melalui lisan Rasulnya?
Yang satu saja ke atau dua-dua? Dua-dua. Nabi Muhammad Rasulullah. Betul tak Nabi Muhammad memberi pencerahan apa yang Allah mahu? Siapa yang berpaling daripada peringatanku, sama ada aku sampaikan directly dalam Quran atau indirect melalui suruhku Nabi Muhammad, kamu berpaling, kamu tolak, aku akan bagi orang macam itu kehidupan yang sempit di dunia, dan di padang mahsyar nanti akan dibangkitkan dalam keadaan kedua-dua matanya buta. Nah, tadi kita ada sebut pada peringkat awal, siapa orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah masuk syurga? Siapa orang-orang yang dipermudahkan? Iaitu orang yang suka mendapat pencerahan, orang yang suka menghadiri dalam majlis ilmu. Nah, sekarang kita sudah begitu tekun menghadiri tazkirah, pencerahan. Segala yang kita dapat, jika ada asasnya, kita ikuti, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Sebab bila berpaling berdasarkan ayat 124 Taha, niscaya Allah akan bagi orang itu dua perkara yang cukup menyusahkan. Boleh tak dengan kata lain, disempitkan kehidupan di dunia, dibutakan matanya di akhirat. Betul tak maknanya dia akan susah dunia akhirat? Betul tak? Dia akan susah dunia akhirat. Nah, bila ingin tahu apa sebab ustaz jadi susah dunia akhirat, coba dengar apa dia bunyi komplain orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, mengapa engkau butakan mataku padahal dulu di dunia aku celik? Coba dengar apa jawab Allah. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Telah datang padamu ayat-ayatku, keterangan-keteranganku, sama ada direct dalam Quran atau melalui lisanku, kamu tidak hiraukan, kamu tak peduli, tak ambil indah, tak ambil pengajaran apa yang telah disampaikan padamu. Nah, sekarang tiba gilirannya untuk aku tidak pula memperdulikan kamu. Betul tak ini satu kata-kata yang sungguh bahaya? Betul tak ini kata-kata yang sungguh mengisafkan kita? Jangan tolak segala ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ucap apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun puasa 6, boleh kita masuk sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun. Timbul pertanyaan, Ustaz, boleh tak kita combine, kita gabungkan antara puasa qada dengan puasa Syawal? Malah ada pula semalam yang tanya pada Ustaz, kita combine sekali dengan puasa nazar, combine sekali, katanya 3 in 1. Allahu Akbar. Ustaz jawab 3 in 1 tu shampoo. Coba tengok bagaimana pencerahan para ulama. Kata ulama hadis yang Ustaz sempat baca, amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amal baik kan minimal ganjarannya 10. Satu amal baik ganjarannya 10. Ada yang mengartikan barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa selama 1 tahun. Kalau puasa Ramadan 30 hari biasanya, atau 29 tambah dengan 6 hari, kan 36. Bila 36 kali 10 kan itu lebih kurang bilangan hari dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, bila awak hanya mampu puasa 24 hari, 6 hari umpamanya sakit, 6 hari umpamanya musafir, boleh tak tidak berpuasa? Boleh tak? Malah mesti jangan puasa bagi yang period, yang datang haid, nifas. Kemudian awak qada
gabungkan dengan Syawal 6 hari umpamanya, 24 hari tambah 6 hari baru 30. Oleh sebab itu kata mereka puasa 6 Syawal ni dia adalah termasuk ibadah sunat yang dituntut zatnya, tidak boleh menompang pada ibadat lain. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ibadat sunat ini terbagi dua. Ada yang namanya al-qasdu li zatihi, ada al-qasdu li ghairihi. Tolong ikuti, al-qasdu li zatihi, al-qasdu li ghairihi. Ada ibadat sunat yang dituntut zatnya, ada ibadat sunat yang dituntut selainnya. Dengan kata lain, yang kedua ni boleh menompang. Seperti pagi tadi, Ustaz agak lewat 3 minit dari jam 3, Ustaz tidak buat salat apa-apa, langsung saja minta imam untuk terus qiyam. Ustaz belum duduk, tahiyatul masjid Ustaz dapat tak? Tahiyatul masjid Ustaz dapat tak? Walaupun Ustaz tidak niat tahiyatul masjid, karena Ustaz belum duduk, dapat. Ini namanya tahiyatul masjid adalah termasuk ibadat sunat al-qasdu li ghairihi, yang dituntut itu selainnya. Dia boleh menompang. Tetapi andai kata kita sampai ke masjid, sudah azan, masuk saja dah qamat, imam memulai untuk takbiratul ihram salat subuh, kita langsung masuk. Salat qabliyah subuh belum buat, dan haram hukumnya kita salat apabila dah qamat. Kita langsung join. Tahiyatul masjid dapat tak? Karena kita belum duduk langsung dapat salat bersama imam. Tahiyatul masjid dapat tak? Tapi qabliyah subuh tak dapat. Betul tak? Dapat faham tak? Apa sebab qabliyah subuh termasuk yang dituntut zatnya. Oleh sebab itu, bagus kita qada nanti, sama ada habis salat subuh atau pada waktu duha, digalakkan qada. Karena ganjaran qabliyah subuh sangat besar. Sabda Nabi, 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini dulu pencerahan. Kalau sempat nanti kita tambah lagi kalau Ustaz ingat. Oleh sebab itu, maaf, masih tergantung lagi. Okey, ini yang mustahab. Oleh sebab itu, menurut pandangan Ustaz, yang terbaik 5 hari yang kita tadi tak puasa kerana uzur, qada dahulu dalam bulan Syawal, kemudian secara berasingan kita buat salat, puasa sunat Syawal. Boleh tak? Ini yang terbaik. Betul tak kedudukan yang wajib adalah lebih utama daripada yang sunat? Andai kata tak mampu karena terlalu banyak orang buka rumah, open house, Ustaz boleh tak saya buat sunat dulu? Para ulama kata boleh. Ada yang mengatakan tak boleh sebab yang wajib mesti didahulukan. Tapi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka qada puasa yang mereka tinggalkan dalam Ramadan pada bulan Sya'ban akan datang. Maknanya 1 bulan sebelum Ramadan. Betul tak mereka delay dalam mengqada? Takkan sahabat-sahabat dan isteri Rasul tak buat sunat Syawal? Betul tak sunat Syawal mesti tertakluk dalam bulan Syawal sahaja? Sedang qada boleh tak kita tangguhkan asalkan ada niat? Bulan Safar ke, bulan Rabiul Awal ke, bulan Rajab boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang terbaik, Ustaz tak nafikan, bila qada dahulu selesai baru buat secara berasingan salat sunat Syawal. Salat sunat Syawal pula, puasa Syawal. Yang baguslah ni, silap-silap ini pada hari terakhir ni dah penat lah maknanya. Satu lagi perkara yang perlu diingat, sunat Syawal 6 hari itu
tidak semestinya berurutan tiap hari. Asalkan dalam bulan Syawal. Boleh tak selang-selang hari? Boleh. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi qada dulu baru sunat Syawal. Yang kedua, sunat Syawal dahulu, qada delay. Boleh tak? Bagi pandangan Ustaz boleh. Yang ketiga, ini yang combine. Ini yang paling tak baik. Yang terbaik yang pertama, yang kedua terbaik kita Syawal dulu baru qada, dan cara yang ketiga combine. Bagi Ustaz, bila combine itu yang jelas puasanya sah tak? Tapi yang cover itu qadanya saja. Syawal belum tentu dapat. Sebab dia bukanlah sunat yang boleh menopang pada ibadat lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.